Hadirin dan hadirat yang dimuliakan, kita menyambung semula hadis Ka'ab yang panjang ini setelah kita menceritakan tentang keadaan Nabi dan para sahabat sebelum daripada peperangan Tabuk, dan kita akan menyambung semula cerita Ka'ab ini. Kata Ka'ab, qala Ka'ab, faqalla rajulun yuridu an yataghayyaba illa dhanna anna dhalika sayakhfa lahu ma lam yanzil fihi wahy min Allah, wa ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilka al-ghazwa hina tabat ath-thimar wadh-dhilal fa ana ilayha as'ar فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقضي شيئا فأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت فلم يزل يتمادى بي hatta istamarra bin nasil jidd. Kita terjemah dulu yang itu. Kata Ka'ab, tidak ada orang yang mahu menyertai peperangan Tabuk itu, melainkan dia menyangka bahawa tidak ada orang yang tak mahu menyertai peperangan Tabuk itu, melainkan dia menyangka bahawa Allah Subhanahu wa taala ataupun perbuatan itu tersembunyi kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, yakni baginda tak tahu sehinggalah diturunkan wahyu yang menjelaskannya. Dia kata ramai orang ataupun orang yang tak pi perang Tabuk ni, ramai dia sangka Nabi tak perasan kot kalau kita tak pi, Nabi tak tahu kot kalau kita tak pi. Ramai ni 30,000, mana Nabi nak dah ingat? Melainkanlah kalau wahyu turun, hak tu cerita lain. Hadirin hadirat sekalian, orang-orang munafik, depa ni walaupun depa bantah Allah Azza wa Jal, munafik yakni dia kufur, zahirnya nampak beriman, hatinya kufur, tapi dalam masa depa kufur itu mereka tetap takut dan bimbang kalau turun ayat Quran yang dedahkan tentang diri mereka. Ini munafik. Mereka bimbang kerana mereka tahu Allah benar, Rasulnya benar. Sebab itulah seperti yang saya sebut, ahlu siar menyebut Abu Jahal dan Abu Lahab ni malam-malam mereka senyap-senyap, dia pergi menyorok pelan-pelan, dia pergi nak rumah Nabi, dia pergi intai Nabi, nak dengar Nabi baca ayat Quran, sedap. Zaman tu dia tak ada banyak hiburan, yang mereka duk seronok pun dengan syair. Syair ni bahasa yang indah-indah. Zaman Nabi, sebab tu mukjizat ini ataupun Quran namakan dengan ayat, dia ada kaitan dengan tabiat sesuatu zaman ketika Rasul itu dihantar. Zaman Nabi Isa ramai ahli perubatan, mari Nabi Isa bawa benda-benda yang ajaib dalam perubatan ya. Kalau nak kait perubatan, boleh menyembuhkan orang yang sopak, boleh mencelekkan orang yang buta, menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah Azza wa Jal. Zaman sebelum tu Nabi Musa alaihi salam terkena dengan ahli-ahli sihir yang handal-handal. Zaman Fir'aun, itu yang David Blaine duk tiru sikit-sikit tu, terkenal. Mari Nabi Musa bawa benda-benda yang sangat dahsyat, tongkat menjadi ular, tangan dia keluar cahaya, belah laut, benda-benda yang tak dapat dicabar oleh orang-orang yang dianggap hebat pada zaman tersebut.
pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Quraisy terkenal dengan pakar bahasa. Bahasa yang indah-indah, perkataan yang memukau orang. Bunyi syair Arab tu memukau, sehingga orang Arab diangkat kerana namanya disebut dalam syair. Syair-syair yang baik digantung di pasar ungkau dan pasar majaz. Bila main Quran, semua pakar-pakar syair ni tak boleh buat apa, tak terlawan mereka. Kalaulah sekal Quran tu rekaan Nabi, pakat 3-4 orang pelekoh habis-habis. Quran ni sebenarnya banyak, nanti kita akan cerita. Kalau dia rekaan Nabi, senang ya. Masa turun tabbat yada Abi Lahab, celaka kedua tangan Abu Lahab. Cuba Abu Lahab istihad dia masuk Islam, kan dah batal ayat tu. Tapi Quran tak silap. Dia kata celaka masa awal, celaka sampai ke sudah. Ramai lawan Nabi, Abu Lahab lawan, Abu Sufyan lawan, Umar lawan, ramai. Tapi Quran pilih Abu Lahab. Tak, Abu Sufyan dia masuk Islam lah kali, Umar masuk. Sebab tu saya selalu buat cerita, bila Nabi SAW masa akhir-akhir muncul Musailamatul Kadzab, Musailamah pendusta. Musailamah ni tuan-tuan tahu lah, dia ni dia mengaku jadi rasul. Nabi duk cediang hidup ni, Nabi SAW duk hidup lagi. Ada orang dah mengaku jadi Nabi, hantar surat mai ke Nabi dan kata, wahai Muhammad, baru-baru ni Allah Ta'ala lantik kau jadi Rasul juga macam hang. Maka dengan kau lah, jadi kita beda kawasan lah. Kau jangan dakwah kawasan aku kawasan aku, kau kawasan kau.